kita nak mula, resipi pada pagi ini adalah kuih getas gula Melaka. Mostly korang yang duduk dekat Malaysia, ramai yang buat kuih getas menggunakan gula putih. Dekat sini dah ada tepung pulut, dah ada tepung gandum, kita tambahkan kelapa parut. Kelapa parut kita gunakan 120 gram. Masuk dalam sini. Lepas tu kita tambahkan garam. Air harus air suam. Air suam boleh korang tukarkan kepada santan cair. Ya, ada dua option. Korang nak guna air suam boleh, nak gunakan santan cair boleh. Masuk air sikit-sikit ya. Lepas tu kita boleh gaul menggunakan tangan. Dia keadaan minyak jangan terlampau panas. Untuk saiz ikut selera ya. Korang nak bentuk bulat ke panjang ke tak ada masalah. Ya, janji resipi yang korang dapat. Untuk bentuk tu ikut kreativiti masing-masing. Jangan nak jadikan isu. Saya tak sukalah getas panjang, saya tak sukalah getas bulat. Jangan cerewet bak bentuk dia. Janji rasa tu sedap. Janji getas tu sira dia cantik. Sira gula dia tahan lama. Itu yang kita nak. Itu yang cantik, kongsikan cara. Ya, bukan masalah bentuk getas. Okay, ni kuih getas kita. Coklat cantik je. Nampak tu? Okay, 100 gram gula putih, 100 gram gula Melaka masuk. Air kita guna 50 ml. Kita menggunakan api besar. Macam mana nak tahu gula ni dah siap ke belum? Bila korang kacau, dia semakin berat. Bila korang kacau, dia semakin berat dan buih-buih ni dah jadi macam honey yang kita panaskan. Faham tak? Dia punya buih ni dah jadi penuh. Kalau buih tu kita masih nampak dia sebiji-sebiji, bermakna dia belum siap. Tapi kalau dia dah naik macam gini, bermakna kita dah siap. Okay, ready ya? Kita nak masukkan getas. First kita masukkan getas, api masih menyala. Tolong tengok betul-betul. Api masih menyala, masukkan getas. Bismillahirrahmanirrahim. Api masih menyala. Sampai kuih getas ni semua dah tersalut. Nampak ya? Macam gini, kuih getas semua dah tersalut, matikan api. Matikan api, lepas tu korang kena bersabar. Kacau je terus. Tengok kuih getas yang berjaya adalah bila kita pegang dia tak melekat. Kuih getas ni, sira dia tak melekat. Bermakna, kita punya sira gula berjaya. Okey, kita rasa ya. Ni kita punya kuih getas gula Melaka. Bismillahirrahmanirrahim. Hendaknya korang terus ingat kat kampung. Dalam dia betul-betul lembut. Manis cukup, ada rasa masin, dalam dia betul-betul lembut, kelapa dia terasa. Yang cantik suka dari kuih getas, kalau kita letak banyak kelapa, baru dia naikkan lagi rasa lemak dan sedap. Bahagian luar crunchy. Minum dengan kopi O. Yang ni kan nak simpan untuk minum petang.